Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua. Nama saya Premalata. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai inventory tingkah laku kanak-kanak atau Child Behaviour Checklist yang telah dikenali sebagai CBCL. Inventory ini telah dibangunkan oleh Thomas M. Achenbach dan digunakan untuk menilai tingkah laku serta emosi kanak-kanak dan remaja berdasarkan pemerhatian ibu bapa atau penjaga. Tujuan utama CBCL adalah untuk mengenal pasti masalah tingkah laku, emosi dan perkembangan yang mungkin dialami oleh kanak-kanak. Instrumen ini mempunyai dua versi utama berdasarkan umur. Versi pertama digunakan untuk kanak-kanak berumur 1,5 hingga 5 tahun, manakala versi kedua digunakan untuk kanak-kanak dan remaja berumur 6 hingga 18 tahun. CBCL membahagikan masalah tingkah laku kepada dua kategori utama, iaitu masalah dalaman dan masalah luaran. Masalah dalaman merangkumi kebimbangan, kemurungan, sikap memecilkan diri serta aduan fizikal atau somatik. Manakala masalah luaran pula merangkumi tingkah laku melanggar peraturan dan tingkah laku agresif yang boleh menjejaskan hubungan sosial serta perkembangan kanak-kanak. CBCL dinilai oleh ibu bapa atau penjaga berdasarkan pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak dalam tempoh 6 bulan kebelakangan. Instrumen ini menggunakan skala 3 mata, skor sifat bermaksud tidak benar atau tidak berkenaan. Skor 1 bermaksud agak benar atau kadang-kadang benar. Skor 2 pula bermaksud sangat benar atau kerap benar. Selain itu, CBCL turut menilai aspek perkembangan dan kognitif seperti masalah perhatian dan hyperaktif, masalah pemikiran serta masalah sosial. Instrumen ini juga menilai gejala-gejala lain seperti masalah tidur, kecederaan diri dan masalah kawalan usus. Secara keseluruhannya, CBCL mengandungi 113 item yang menilai pelbagai aspek tingkah laku dan emosi kanak-kanak. Keputusan CBCL ditafsir menggunakan T-score. Skor keseluruhan di bawah 60 dikategorikan sebagai normal. Skor antara 60 hingga 63 berada pada tahap sempadan atau borderline. Manakala skor melebihi 63 berada pada tahap klinikal yang menunjukkan keperluan untuk perhatian atau penilaian lanjut oleh profesional. Kesimpulannya, CBCL merupakan instrumen yang paling penting dalam mengenal pasti masalah tingkah laku dan emosi kanak-kanak supaya intervensi yang sesuai dapat dirancang dengan lebih awal. Sekian, terima kasih.